Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini, pada petang ini kita dapat bertemu bersua muka secara maya, secara online. Okey, bagi satu program bagi anak-anak murid kita yang akan menempuh peperiksaan bagi subjek sejarah terutamanya tidak lama lagi pada 27 bulan November 2025. Dan pada hari ini kita akan masih lagi cuba untuk memberikan seberapa banyak input dalam satu program yang kita gelar sebagai Final Countdown Sejarah Anjuran PBD Kinta Utara. Jadi dalam program pada petang ini, saya moderator bernama Muhammad Aswadi bin Adam Sakri daripada SMK Gunung Rapat akan bersama-sama dengan dua ahli panel yang sememangnya sangat dikenali, terutama di Kinta Utara, bahkan di negeri Perak khususnya. Dan ahli-ahli panel ini insya-Allah akan merungkai serta mengupas beberapa perkara yang diperlukan oleh anak-anak murid pada saat-saat akhir ini bagi mengharungi peperiksaan. Okey, jadi yang paling dekat dengan saya ini, okey, diperkenalkan Cikgu Sivanandan, anak lelaki Subramaniam. Okey, jadi beliau merupakan JU Sejarah Negeri Perak, okey, dan juga JU bagi PBD Kinta Utara. Malahan beliau juga merupakan guru cemerlang sejarah, okey, yang sangat dikenali, terlibat dalam banyak program-program pembinaan modul, okey, terlibat dalam ceramah-ceramah sejarah, dan beliau juga merupakan guru sejarah di SMK Methodist SCS Ipoh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, silakan, okey, selamat datang kepada Cikgu Hasri bin Sahabuddin daripada Sekolah Indonesia, juga merupakan JU Sejarah bagi negeri Perak dan juga peringkat PBD Kinta Utara. Okey, dan merupakan antara penceramah kegemaran lah. Okey, banyak mengendalikan program-program sejarah di peringkat PBD dan juga di negeri Perak. Jadi saya tidak mahu bercakap panjang pada petang ini sebab kita ada banyak soalan ni yang perlu diselesaikan, yang perlu kita berikan kepada anak-anak murid pada petang ini supaya dia menjadi satu ahli tuju, supaya jelas. Okey, takut ada sesuatu yang tertinggal sebelum ini. So pada petang ini kita akan bagi habis, insya-Allah. Jadi saya tahu apa persoalan anda semua pada petang ini, iaitu nak tahu apa topik-topik penting. Itu saya sangat jelas. Okey, topik-topik penting ini topik yang kita akan kongsikan dengan anda. Jadi saya rasa untuk pembuka sesi kita pada petang ini, saya dengan segala sukacitanya menjemput Cikgu Sivanandan, okey, selaku guru cemerlang sejarah untuk berkongsi sedikit perkara-perkara penting, khususnya berkaitan dengan topik-topik sejarah yang akan kita jangka ada dalam kertas peperiksaan, insya-Allah. Okey, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cikgu Sivanandan. Terima kasih moderator Cikgu Aswadi. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua, kepada anak-anak murid yang disayangi. Terutamanya, khususnya terlebih dahulu saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak PPD Kinta Utara yang menyusun program ini dan bersama dengan PKJ Ampang. Jadi kita rakamkan terima kasih kerana sumbangan mereka yang begitu besar untuk menjayakan program ini. Jadi saya rasa ini tahun yang pertama kita buat dalam masa yang paling terdekat dengan peperiksaan. Okey, sebelum ini kita buat yang mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelum ini. Jadi jangkaan kami di sini sebenarnya adalah untuk mendekatkan anak-anak murid yang sayang ini supaya mereka mendapat sesuatu yang kita sebenarnya bugarkan balik apa yang mungkin dah lupa dan sebagainya dalam masa terdekat ataupun lebih kurang dalam seminggu sebelum peperiksaan. Jadi itu niat. Jadi kita bermula dengan niat yang ikhlas. Jadi
Semoga niat yang ikhlas ini akan membawa kita ke arah yang lebih cemerlang dan keberkatan ilmu itu agar kekal bersama anak-anak murid. Dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini menjadi manfaat kepada anak murid. Jadi bila bercakap tentang topik, kita mula dulu dengan topik tingkatan 4. Tingkatan 4 sebenarnya dalam daripada 10 bab. Saya ingin kupas beberapa perkara yang mungkin secara lebih terperinci lah kalau sebelum ini kita tak nampak. Jadi harap petang ini kita akan lihat dan teliti, kita akan selongkar dengan lebih teliti lagi apakah topik-topik penting yang sepatutnya diberi tumpuan oleh anak-anak murid. Yang pertama kalau kita lihat bab 1, kita bermula daripada bab 1. Jadi secara ringkas saya bagi tahu daripada 4 soalan struktur dengan 5 soalan esei, 4 yang wajib dengan 3 soalan pilihan esei yang terpaksa anak-anak murid pilih nanti. Jadi soalan yang pertama selalunya kalau kita lihat analisis. Kelaziman ini saya bercakap atas data analisis. Jadi saya bercakap atas data analisis. Analisis jelas menunjukkan bahawa kepada kita bahawa bab 1, contohnya soalan 1. Soalan 1 soalan struktur yang membawa 10 markah ini. Setakat ini daripada SPM, kalau kita lihat SPM 2021 sehinggalah SPM 2024 tak pernah soalan keluar daripada bab 4 ataupun dia terlajak hingga ke bab 4. Maksudnya sama ada daripada bab 1, bab 2 ataupun bab 3. Jadi bergerak daripada atas landasan ataupun kelaziman ini, saya rasa tumpuan kalau kita lihat kita pecahkan kepada beberapa subtopik supaya anak-anak murid di luar di sana nampak apa yang penting. Contohnya kalau kita lihat bab 1. Bab 1 dalam radar kita lah, daripada analisis yang menunjukkan pentingnya apa subtopik ini, terutamanya tentang hukum kanun Melaka dengan undang-undang Lot Melaka. Yang kedua lebih kepada peranan rakyat dan pemerintah. Dan yang ketiga mungkin sedikit sebanyak mungkin boleh diambil sama ada soalan kebat maupun nak dijadikan satu soalan pun boleh konsep wadat di situ. Dan tidak lupa kepada sistem pentadbiran yang melibatkan pembesaran 4 lipatan. Jadi dalam kita lihat semua subtopik penting ini daripada bab 1. Jelas walaupun contoh mungkin ada persoalan di luar sana. Contohnya seperti analisis juga menunjukkan kepada kita bahawa hukum kanun Melaka itu ada disentuh sedikit dalam kertas ulangan SPM 2025. Jadi walau apapun topik ini saya rasa masih penting sebab luas dan harus diberi perhatian. Jadi itu soalan yang perlu kita beri perhatian dalam bab 1. Kalau bab 2, bab 2 tahun lepas dia dikaitkan dengan persekutuan ataupun nasionalisme di negara kita. Nasionalisme di negara kita, faktor nasionalisme di negara kita. Bab ini kalau kita lihat kemungkinan antara subtopik yang juga perlu diberi perhatian ialah kalau di nasionalisme negara kita mungkin tumpuan mungkin lebih sedikit kita beri pada peranan akhbar, novel, majalah dan sebagainya. Persatuan telah pun ditanya dalam kertas ulangan SPM baru-baru ini. Dan yang kedua dalam topik itu yang juga perlu kita beri perhatian yang sudah lama tak keluar, mungkin peluangnya ada kalau terpulanglah pada Lembaga Periksaan Malaysia, iaitu nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Asia Tenggara ini topiknya luas. Jadi sama ada boleh tanya Filipina, Indonesia, Thailand, dan Thailand, nasionalisme di Thailand pula satu topik yang sangat unik kerana berbanding dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain, kerana Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah tetapi mempunyai semangat nasionalisme. Jadi selalunya kalau kita lihat negara-negara di Asia Tenggara, semangat nasionalisme wujud menentang penjajah. Tapi di Thailand pula mereka menentang dua sebab wujudnya nasionalisme di Thailand. Satu, menentang raja berkuasa mutlak, dan satu lagi sebab ekonomi mereka dikuasai oleh orang asing. Jadi ini antara subtopik yang ada dalam bab 2 yang saya rasa pemberatannya di situ kita perlu berilah pada subtopik yang saya nyatakan tadi. Dan bab 3 pula, bab 3 terutamanya bab 3 ini kalau kita lihat pemberatan tahun ini saya rasa jatuh lebih kepada pendudukan ataupun kesan pendudukan Jepun di negara kita. Jadi Jepun ni kalau pelajar membuat ulang kaji, nasihat saya yang paling awal ialah jangan hanya tumpukan pada satu subtopik yang kecil sama ada dasar
Kalau Jepun, baca habis semua segala-galanya. Jangan tinggalkan apa-apa, sebab apabila kita jangkakan topik itu untuk keluar, jadi mungkin dia akan menjadi satu disadvantage pada kita kalau kita tak baca habis. Katakanlah kalau keluar soalan daripada subtopik yang lain dalam bab itu. Jadi kalau Jepun, kita tumpukan keseluruhan Jepun, beri tumpuan. Dan kalau plan B dalam bab ini, saya akan turut ingatkan jangan lupa tentang Perang Dunia Pertama. Sebab daripada analisis, saya percaya, secara peribadinya saya percaya, analisis selalunya kita hanya kemungkinan yang boleh berlaku selalunya hanya 1 tahun. Maksudnya bila saya sebut 1 tahun ni, maksudnya kalau tahun lepas keluar, itu pun kemungkinan besar, mungkin tahun ini tak keluar. Ataupun yang dah keluar dalam ulangan, lazimnya tidak disoal. Itu kelaziman tidak semestinya. Sebab kita bergerak atas, saya kata tadi daripada awal lagi, atas dasar analisis. Jadi itu antara soalan bab 1 yang kemungkinan besar. Kalaulah diikut kelaziman sebelum ini, daripada bab 1, 2 ataupun 3, mungkin inilah antara subtopik-subtopik penting yang perlu diberi sedikit pemberatan yang lebih. Okey, bergerak selepas itu kalau kita bergerak kepada bab 4. Bab 4 merupakan bab yang popular yang pernah ditanya bertubi-tubi dalam peperiksaan, dalam SPM 2021, 2022. Lepas tu kita ada siri 1, siri 2 dalam waktu COVID dulu. Jadi soalannya sudah tentulah Malaysian Union dan juga BMA. Dua subtopik ini, British Military Administration ataupun pemerintahan tentera British dengan Malaysian Union, perlu diberi perhatian oleh pelajar. Kalau bab Malaysian Union ini kalau kita beri perhatian, saya harap pelajar beri perhatian kepada keseluruhan bab itu dan bukan hanya kepada satu subtopik yang kecil. Takut tak dapat jawab. Contohnya kalau reaksi, lebih senang reaksi. Kalau tindakan ataupun proses, soalannya selalunya susah kerana dia memerlukan kronologi bila ditanya tentang langkah, proses dan sebagainya. Contohnya kalau ditanya bagaimana McMichael mendapatkan tanda tangan raja-raja atau sultan. Jadi di setiap negeri prosesnya berbeza. Jadi oleh itu pelajar diharap memberi tumpuan pada subtopik itu secara keseluruhan. Itu bab 4. Dan tahun ini kalau dikira bab yang favourite lah. Okey, bab yang popular, yang kita tak boleh lepas pandang ataupun kita tak boleh pinggirkan ialah bab 5, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Bab ini yang saya nampak bahayanya ialah mungkin kita jangkakan bab ini keluar, tapi kalau keluar soalan belum tentu pelajar dapat jawab. Jadi di sinilah kekuatan tafsiran pelajar sangat-sangat penting. Di samping itu juga saya harapkan pelajar, macam saya kata daripada awal, jangan tinggalkan sebarang walaupun sedikit mana-mana subtopik. Contoh, saya boleh bagi contohnya, katakan kalau bab itu dia tanya tentang jawatan kuasa kerja yang merupakan latar belakang bab itu. Siapa yang menganggotai jawatan kuasa kerja? Okey, apakah keputusan ataupun yang telah dilakukan plan jawatan kuasa kerja ini yang telah dijadikan selepas itu sebagai ciri-ciri PTM. Jadi semua ini perlu diberi perhatian khusus oleh pelajar supaya soalan yang kita jangkakan ini bila keluar, okey, kalaulah keluar, maka dia lebih akan memanfaatkan pelajar kalau dia tak tinggal mana-mana, dia boleh jawab apa saja yang ditanya dalam bab itu, termasuk langkah, ciri, kesan PTM dan sebagainya. Dan bab ini sebenarnya lanjutan daripada Malaysian Union. Jadi bila dia lanjutan daripada Malaysian Union, kedua-dua bab ini perlulah dibaca sekali sebab dia ada kaitan yang rapat. Kalau tak silap saya, kalau kita lihat soalan, saya bagi satu contoh soalan. Lebih kurang dalam SPM 2018, dia pernah tanya soalan ini seperti ini. Apakah yang telah dilakukan ataupun bagaimana British mengukuhkan kuasanya di negeri-negeri Melayu selepas Perang Dunia Kedua? Jadi dalam soalan ini, okey, saya ulang balik soalan, bagaimanakah British mengukuhkan kuasanya di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua? Dalam soalan ini, perkara utama yang pelajar perlu beri perhatian ialah garis masa. Kalau pelajar tak faham garis masa dalam soalan ini, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, ataupun pelajar tidak dapat membuat penakulan di sini ataupun dia tak dapat tangkap tentang tahun di situ, mungkin tafsiran soalan akan berbeza dan lain.
jawapan mungkin akan terpesong daripada yang kita jangkakan. Soalan ini, bagaimanakah Brady mengukuhkan kuasanya di Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua? Jawapannya 100% dalam skema peraturan saya rasa diberikan dalam buku dan sebagainya. Jawapan yang sangat jelas di situ ialah dia tanya tentang soalan ini, bagaimana Brady mengukuhkan kuasanya? Jawapannya adalah melindungi. Jadi dalam soalan yang perlu kita beri perhatian di sini ialah soalan tak pernah sebut, dan dalam soalan itu dia tak sebut langsung tentang melindungi. Nama melindungi tidak disebut langsung, tapi soalan secara tak langsung dia menyentuh tentang melindungi. Jadi inilah antara beberapa perkara penting sehingga bab 5 yang perlu pelajar beri perhatian di tingkatan 4. Seterusnya mungkin saya serahkan pada rakan baik saya Cikgu Hasri untuk sambung topik-topik. Saya fikirkan Cikgu Hasri dia macam ada sesuatu yang dia nak cakap tu kan, tapi dia tunggu Cikgu Sifah habiskan dulu kan. Dia ada sesuatu mungkin dia nak tambah sedikit, insya-Allah disilakan Cikgu Hasri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum itu saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak PPD Kintab Utara di atas inisiatif dan usaha yang sungguh baik untuk memastikan kecemerlangan anak pelajar kita. Dan pada hari ini juga saya yakin bukan hanya anak-anak pelajar Kintab Utara saja, malahan juga yang mana-mana yang dapat link ini insya-Allah akan turut sama. Matlamat kita sama ialah untuk memastikan kejayaan dalam SPM, khususnya kertas sejarah. Sebelum saya menjawab soalan dan menyambung apa yang disebut oleh Cikgu Siva tadi, sukalah saya nak pergi kepada perkara yang asas terlebih dahulu, sebab sebelum kita tengok kepada tajuk-tajuk yang penting, asas yang pertama yang perlu kita lihat ialah dari segi kaedah jawapan, cara menulis jawapan, dan juga seterusnya ialah tumpuan pelajar dan persediaan pelajar itu sendiri. Jadi saya suka dengan permulaan dulu, walaupun kita fokus pada hari ini kertas 2, tapi kita tak boleh tidak, SPM sejarah ini kertasnya ada 2. Itu asasnya, iaitu kertas 1 objektif yang biasa pelajar sebut objektif, dan kertas 2 iaitu soalan struktur dan juga esei. Jadi saya nak sentuh kertas 1. Sebabnya anak pelajar sekalian juga seluruh warga maya pada petang ini, bila sebut tentang objektif, sedar tak sedar bahawa kadang-kadang pelajar hanya sekadar mengharapkan nasibnya ketika hari kejadian 27 November itu sendiri. Pada waktu itu baru nak jawab, baru nak agak-agak apakah jawapan, sedangkan kertas 1 ini sebenarnya perlu persediaan yang lebih rapi bagi saya, sebab mau tak mau kita tidak boleh menolak bahawa kertas 1 ini merangkumi seluruh bab tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Yang itu kita kena faham. Dengan kata lain, soalan 1 sampai 20 datang daripada sejarah tingkatan 4. Manakala soalan 21 sampai 40 datang daripada sejarah tingkatan 5. Pelajar sekalian, oleh kerana kita di zon-zon orang kata kecemasan, dah hampir, kalau ibarat berlarinya sudah hampir ke garisan penamat. Jadi apakah tindak susur kita untuk kita memastikan persediaan kita lebih mantap? Khusus kertas 1 dan kertas 2. Sebab itu Cikgu Siva tadi banyak dibincangkan dan saya sendiri pun terpesona. Macam-macam diperkatakan. Okey. Jadi bila sebut kertas 1, persediaannya mau tak mau pelajar sekalian, dalam tempoh yang terdekat ini perlu ada 4 set. 4 set soalan. Kalau boleh dapatkan set sebenar ataupun seperti soalan objektif yang sebenar. Kenapa saya kata demikian, pelajar sekalian? Kalau kita betul-betul memahami, apabila kita buat latihan, kita orang kata rajin mengulang kaji kertas 1, seolah-olah sebenarnya kita mengkaji ataupun kita ulang kaji seluruh topik bab tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Yang itu hakikat yang kita perlu faham. Jadi sebab itulah untuk persediaan awal dan tempoh masa ni masih tidak terlambat lagi, sekurang-kurangnya 4 set atau 5 set soalan perlu pelajar buat, dan latihan ini setiap satu set perlu diulang paling kurang 5 kali untuk penguasaan topik dan juga persediaan kita untuk soalan objektif. Sebab saya tak mau panjang tentang soalan objektif ini, sebab saya nak menyambung apa yang disebut oleh Cikgu Siva tadi tentang apa kata tajuk penting. Tapi sukalah saya menerangkan bahawa kalau kita nak menjawab kertas 2, perkara pertama juga yang kita perlu lihat ialah apakah kaedah menjawab. Bukan apa, yang saya dapati ialah kadang-kadang tajuk yang kita target, kita sasarkan, keluar. Keterujaan tu nampak bila kita baca, kita ulang kaji, tiba-tiba memang tengok, Alhamdulillah keluar. Tapi hakikatnya bila kita nak mula menjawab, akhirnya kita nak mula daripada mana dulu. Sebab itu antara perkara-perkara basic, asas, menjadi pokok persoalan yang kita nak
bincangkan, kita nak kongsi bersama ialah kaedah menulis jawapan terlebih dahulu. Saya nak bawa sedikit terlebih dahulu sebelum saya pergi pada tajuk penting. Pertama, untuk kertas 2, yang pertama ialah apabila dapat soalan, tolong gariskan kata kunci soalan supaya kita tidak tersasar. Apa yang ditanya oleh soalan? Apakah kehendak soalan? Tolong gariskan kata kunci soalan bagi kertas 2. Begitu juga dengan kertas 1. Daripada iaitu isi ataupun fokus utama soalan tersebut, di situlah kita akan mulakan dengan untuk permulaan jawapan bagi struktur dan juga esei. Dengan kata lain, kita jadikan sebagai permulaan untuk menjawab esei yang seterusnya. Kemudian rakan-rakan maya dan juga pelajar-pelajar sekalian, jangan lupa dari aspek iaitu nombor soalan, menulis nombor soalan. Kalau ada pecahan 5A, 5B, kena tulis 5A, 5B. Jangan hanya sekadar nombor 5 sahaja, sebab apa yang pernah berlaku, kalau ikut pengalaman rakan-rakan sejarah yang menanda kertas dan sebagainya, apa dimaklumkan pada saya, maka apa dapati ialah bila tulis 5 sahaja, kemungkinan jawapan itu bercampur aduk dan menjadi suatu ketetapan bagi pemeriksa untuk memastikan soalan itu yang berapa. Ini menyusahkan pemeriksa. Kita nak mesra kepada calon, mesra juga kepada pemeriksa. Itu antara kualiti jawapan yang baik. Timbul juga persoalan, adakah perlu menulis perenggan, ataupun perlu menulis dalam bentuk yang lebih panjang sebagainya. Perlu saya nyatakan di sini bahawa kalau nak menulis jawapan yang baik, sebaik-baiknya kita tulislah dengan perenggan, supaya nampak kita punya jawapan itu lebih baik yang dengan adanya fakta isi utama diikuti dengan huraian dan sebagainya. Itu asasnya. Dan sedikit sebanyak juga saya nak ingatkan tulisan. Kalau boleh, tidak perlu terlalu cantik, tapi sekadar cukup boleh dibaca dengan jelas supaya memudahkan pemeriksa bagi markah. Itu sebagai asasnya semua warga maya pada petang ini. Jadi, saya nak menyambung apa Cikgu Siva sebut, apakah tajuk-tajuk penting. Sebelum itu, saya nak maklumkan di sini, bukanlah pada petang ini kita nak target soalan. Bukanlah pada petang ini kita nak mengatakan bahawa soalan ini pasti keluar. Tapi apa yang kita nak sebut di sini ialah berdasarkan analisa, prospek dan sebagainya, maka inilah tajuk-tajuk yang sepatutnya pelajar beri fokus. Tadi kalau Cikgu Siva, rakan saya tadi menyatakan bahawa bab 1 sampai bab 5, saya sambung bab 6 sampailah 10 untuk tingkatan 4. Antara tajuk-tajuk yang penting, saya pergi yang terus sebab masa kita sangat terhad sebenarnya. Antaranya ialah kalau dikatakan bab 6 itu tentang komunis. Asasnya pelajar sekalian, kalau kita lihat balik, saya boleh bagikan kepada 4 kerangka utama yang pelajar perlu fokus. Dan daripada sinilah sebenarnya soalan boleh digubat. Yang pertama iaitu bagaimana pengaruh komunis ini masuk ke tanah Melayu. Bagaimana pengaruh komunis ini masuk ke tanah Melayu. Yang itu pelajar kena kuasai. Daripada tanah besar Cina, daripada Indonesia, hatta juga daripada tanah Melayu kita juga sini pada waktu itu dengan adanya MPAJA, adanya Bintang 3. Yang kedua, pelajar sekalian, apabila bincang bab 6 tentang komunis ini, iaitu bentuk ancaman. Sebab itu saya nak mengucapkan tahniah dan saya tak boleh nafikan, kena bagi kredit penghargaan kepada rakan-rakan termasuklah Cikgu Siva sendiri, Cikgu Aswadi sendiri dan juga rakan-rakan JU yang lain yang hebat seperti Cikgu Yusof, Cikgu Gani sebagainya, bahawa antara lain juga dibuat formula. Ada yang buat formula kalau bentuk ancaman itulah formula daripada polis. Antaranya P itu pembunuhan 3 orang pengurus ladang di Sungai Siput. Kemudian O pula iaitu orang awam terancam keselamatannya. Kemudian L lumpuhkan ekonomi, Kemudian letupkan landasan kereta api, lancarkan serangan bersenjata. Kemudian yang seterusnya I infrastruktur dimusnahkan. Kemudian S iaitu serang balai polis, serang anggota keselamatan, seksa orang awam sebagainya. Itu ialah dijadikan formula yang cukup baik oleh rakan-rakan JU yang lain. Jadi boleh digunakan. Cuma apabila pelajar hafal, jangan sekadar hafal, tapi kena tahu juga apakah di sebalik akronim itu, setiap satu huruf yang dinyatakan itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bincang soal bab 6 ini, ialah iaitu bagaimana kita nak mengatasi ancaman tadi. Kalau formula yang Cikgu Yusof bagi sebagainya begitu panjang sebenarnya, tapi bukanlah perlu ditulis semua daripada formula akronim komunis itu. Tapi bagi saya kita ada di peringkat kita utara pun ada juga, iaitu kita ringkaskan, iaitu cara mengatasi ancaman ni iaitu KOS, KOS. Antaranya ialah K ialah kampung baru diperkenalkan,
kad pengenalan, ya, diperkenalkan juga. Kemudian kawasan hitam, kawasan putih. Kempen di mana bulan melawan penjahat. Kemudian O iaitu merujuk pada orang asli, Senoi Perak, ya, satu tim, ya, untuk menjaga keselamatan. Kemudian S pula iaitu adanya anggota keselamatan, iaitu antaranya sukarelawan, Home Guard. Kemudian Sarawak Rangers, itu antara contoh bagaimana nak mengatasi. Tapi jangan hanya terikat hanya sekadar formula, tapi perlu kita pelajar-pelajar semua, calon-calon hadam, bagaimana nak mengatasi ancaman komunis. Dan satu lagi yang biasanya ditanya dalam bab 6 ialah apakah kesan? Ya, kesan daripada era komunis yang berlaku di tanah Melayu ini, antara lain formulanya ialah DERA. Kalau Cikgu Yusof, Cikgu Gani antaranya, ya, dia akan buat formula derita, iaitu D iaitu derita, E ialah emosi terganggu, ya. Kemudian R pula renggang hubungan kaum dan seterusnya. Dan ini sebenarnya inilah yang pernah dilakukan oleh JU khususnya di Kintab Utara, ada beberapa siri jelajah kita untuk bantu pelajar calon-calon SPM. Itu bab 6. Okey. Dan saya terus kepada tajuk yang penting yang dikatakan panas, ya, bila pergi ceramah, pergi kunjung bantu ke sekolah, iaitu tajuk bab 8. Ya, bab 8 ni ada 3 tajuk yang utama. Antaranya ialah iaitu kronologi pilihan raya itu sendiri, ya. Dan formula yang cukup hebat disebut ialah sup kuku, Cikgu Soli. Ya. Sup kuku. Dan ada pelajar tulis sup kuku saja. Itu kaedah penjawab tak betul, di mana kita bukan nak formula, kita nak pelajar betul-betul faham apa itu sup kuku. S ialah Suruhanjaya menentukan sempadan. Kemudian U iaitu undang-undang itu diluluskan. Kemudian P ialah di mana pendaftaran pengundi. Dan P seterusnya iaitu penamaan calon. Dan KU itu K yang pertama ialah kempen pilihan raya, U iaitu undian dilaksanakan, kemudian K yang seterusnya kira undi, dan seterusnya U yang terakhir umumkan keputusan. Jadi kalau pelajar dapat jawab hafal yang ni, cukup cantik dah. Kalau keluar soalan, itulah dia proses pilihan raya sebagainya, apakah dia formulanya sup kuku. Okey, yang keduanya dalam bab 8 ni juga bagi saya antara tajuk yang penting juga iaitu MPP, Majlis Perundangan Persekutuan. Bagi saya kalau program bersama dengan saya, dengan anak murid saya, bila sebut MPP ni antara lain ialah kita kena tahu juga apa itu MPP. Sebab kadang-kadang bila pelajar dia hafal Majlis Perundangan Persekutuan, apa dia cikgu? Persekutuan. Itu sebenarnya asal usul sistem parlimen kita. Ya, sistem parlimen kita. Dan kita tidak boleh tidak menafikan bahawa yang tadi bermula dengan topik pilihan raya juga terkait dengan Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi bila kita dah tahu peranan MPP itu sendiri, maka secara tak langsung juga kita akan tahu juga ciri-ciri MPP, iaitu di mana ahlinya 52 orang ahli daripada calon-calon yang telah menang semasa pilihan raya. Ya, kemudian diikuti dengan 11 orang menteri besar sebab ke arah kemerdekaan. Kemudian diikuti dengan 2 orang wakil daripada negeri-negeri Selat. Dan satu yang unik yang saya nak kaitkan di sini, MPP 95, ya, di mana kalau Cikgu Siva tadi sebut tentang Melayu Union, salah satu yang topik yang penting juga ialah penentangan Melayu Union merujuk pada penentangan wanita, dan tokohnya ialah salah satu seorangnya iaitu Puan Halimatun Abdul Majid. Dan perlulah di sini saya nak menarik perhatian sewarga maya bahawa salah seorang daripada ahli MPP yang pertama wanita ialah Puan Halimatun Abdul Majid. Situ boleh jadikan poin di situ. Dan yang ketiga dalam tajuk bab 8 ni juga iaitu berkenaan dengan tentang kerangka itu sendiri, peranan kabinet itu sendiri. Jadi kita di mana calon-calon sebolehnya sekurang-kurangnya 4 orang kena tahu siapakah yang dikatakan sebagai ahli kabinet pertama itu sendiri. Dan juga fokus apakah yang dibincangkan, apakah ciri-ciri kabinet pertama 1948 itu. Jadi itu antara asasnya. Dan saya pergi kepada tajuk yang berikutnya bab 9, kena tengok juga Suruhanjaya, ya, Suruhanjaya. Kalau Suruhanjaya perlembagaan ataupun Suruhanjaya RIT, kena tahu siapakah orangnya. Kalau formulanya iaitu Walid, ya, Walid itu sendiri, ya, William Jennings, Sir Ivor Jennings, kemudian diikutikan Tuan B. Malik sebagainya. Jadi tokoh-tokoh ahli Suruhanjaya itu perlu ditahu. Dan seterusnya iaitu kena tahu juga peranan Suruhanjaya dan juga bagaimana Suruhanjaya ini membentuk perlembagaan, kerangkanya, bermula dengan menghantar memorandum, kemudian dia buatkan draft, kemudian diikuti dengan iaitu melihat reaksi, dan akhirnya dibawa bincang ke London, dan seterusnya kita dapat lihat bawa pula ke Majlis Raja-Raja, kemudian ke MPP tadi disebab perterkaitan, dan seterusnya barulah diluluskan untuk dilaksanakan sebagai perlembagaan pertama 1 Ogos 1997.
Jadi itu antara bab 9. Kalau bab 10, ya, mau tak mau walaupun soalan ni pernah keluar, ada 3 perkara ataupun 3 subtopik yang pelajar kena kuasai, iaitu bab 10, iaitu apakah maksud kemerdekaan. Kena tengok balik. Okey, yang kedua ialah persediaan fizikal. Ya, bagi yang pernah bersama dengan kami, ya, kita pernah dedahkan apakah kaedah akrostik sebagainya, ya. Contohnya kalau persediaan fizikal, membina istana negara, ya, kemudian membina stadium Merdeka, ya, mencipta bendera Sultanah Melayu, adanya bunga raya sebagai bunga kebangsaan, kemudian diikuti jata negara, itu persediaan fizikal. Ya, manakala jawatankuasa sambutan pula, dia punya persediaannya, antaranya baju muskat diperkenalkan, ya, kemudian memasang lampu-lampu di bandar, kemudian diikuti pula iaitu gaji awal seminggu, kursus protokol ini. Tapi saya mohon agar kita sama-samalah, ya, kita mohon agar kalau soalan keluar pun biarlah soalan itu apakah persediaan kemerdekaan. Maknanya kata lain kita boleh gabungkan. Dan yang terakhir iaitu bab 10. Bila bab 10 kita akan lihat pula, ya, tajuk-tajuk yang bab 10 ini ada berkaitan tentang soal kemerdekaan sebagainya, ya, di mana antara lain tajuk yang paling penting iaitu apakah kesan kemerdekaan kepada negara kita. Jadi itu antara beberapa perkara yang saya rasa untuk tahap awal ni untuk saya kongsikan bersama. Saya serah kembali kepada Cik Aswadi, silakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Asri panjang lebar daripada bab yang ke-5 sampai dah bab 10. Okay, alhamdulillah. Okey, jadi itu tingkatan 4. Itu baru tingkatan 4. Itu baru 10 bab tingkatan 4 yang kita kongsikan. Okey. Kalau kita sekali dengar, kita akan rasa macam-macam kena baca semua, tidak. Okey. Ada pilihan-pilihan, kan. Ada yang kita boleh sesuaikan. Tapi yang paling penting sekali dalam menjawab soalan ini, kita kena tahulah, kena faham. Ada segi fakta, kita kena tahu dari segi tahun. Tahun sangat penting. Dia memberikan kita, memudahkan kita untuk tahu kronologi. Kita nak tahu dari segi naratif peristiwa itu berlaku daripada satu perkara ke satu perkara lain. Baik, kita nak pergi kepada topik tingkatan 5. Saya rasa topik tingkatan 5 ni saya fikirkan pun menarik. Dan topik tingkatan 5 ni, kalau diikutkan, ada murid-murid kita ni secara umumnya tidak suka. Dia orang memang gemar tingkatan 4, berbanding tingkatan 5. Tetapi ada topik-topik tingkatan 5 yang boleh memudahkan anak-anak murid ni dapat markah. Jadi kita tengok, saya nak sekali lagi nak jemput Cikgu Siva untuk mengulaskan sedikit tentang topik-topik yang tingkatan 5 ni. Ya Allah, insya-Allah boleh silakan Cikgu Siva. Terima kasih Aswadi, dan juga terima kasih kepada rakan saya tadi, Cikgu Asri. Sebenarnya dalam banyak-banyak topik yang kita bincang, saya nak bagi sedikit ruang untuk pelajar di sini untuk renung balik. Sebab renungan ini penting. Jadi rakan baik saya tadi, Cikgu Asri, mula dengan banyak yang beliau bincangkan, terutamanya dalam perbincangan itu beliau turut selitkan beberapa formula untuk ingat. Okay, apakah pentingnya formula ini? Sebenarnya bagi pelajar yang selalunya pelajar yang cemerlang ni, dia lebih mudah bagi dia bila dia baca semua. Jadi bagi pelajar yang sederhana ni, selalunya masalah pelajar di sini ialah dia, antara komen-komen yang saya selalu dengar daripada pelajar ialah dia selalu bagi tahu, cikgu, saya tak dapat hafal, ataupun saya tak dapat ingat. Jadi itulah gunanya perkaitan-perkaitan yang kita buat, iaitu berdasarkan perkaitan ini kita buat melalui formula di mana yang kita cipta seperti akronim dan sebagainya untuk pelajar mudah untuk ingat. Jadi sejarah ini penuh dengan kaitan dan penuh dengan cerita. Apabila ceritanya kita pandai mengaitkan cerita dengan perkaitan-perkaitan itu ataupun dalam bentuk cerita, maka dia akan menjadi mudah. Tapi kalau kita hafal, ataupun bila pelajar hafal ataupun pelajar cuba menekan diri dia, bila terlalu tekanan banyak dikenakan di mana dia hafal tekan untuk hafal, mungkin dia akan lupa dengan cepat sebab kita ada 20 bab. Jadi itu pentingnya formula. Jadi balik kepada tajuk tingkatan 5. Okey, sama juga seperti tingkatan 4 tadi. Kita ada 10 bab. Okey. Daripada 10 bab, kita lihat kekerapan ataupun apakah analisis menunjukkan macam mana dan apa yang penting untuk tahun ini. Okey, bab 1, kalau tanya saya akan kata bab 1 wajib baca tahun ini. Wajib baca, dan bab ini tak tahulah sebagai guru ataupun saya rasa bagi saya tanya anak murid pun dia jawab, bab ini sebenarnya bab yang mudah.
kalaulah keluar soalan, bab ini senang faham. Sebab dia punya kandungan subtopik dia pun tak banyak. Subtopik dia sedikit, tak banyak. Jadi kalau pelajar bijak menguruskan bab ini, tolonglah baca bab ini, terutamanya tentang definisi kedaulatan itu sendiri, ciri-ciri kedaulatan, jenis-jenis kedaulatan, kepentingan kedaulatan dalam bab ini. Kalau soalan kita rujuk balik soalan SPM 2021, dia merujuk kepada makna ataupun definisi kedaulatan dengan ciri-ciri kedaulatan. Jadi yang tinggal di situ, kalau kita buat sedikit analisis yang lebih lanjut sedikit, kita akan dapati topik ini mungkin selain daripada definisi, yang perlu diberi perhatian tahun ini adalah jenis-jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan dan juga kepentingan kedaulatan. Jadi semua kandungan. Jadi kalau tanya saya macam tadi, dan macam mana saya bagi tahu daripada awal, kalau kita target bab tu, bacalah habis bab itu. Jangan hanya baca subtopik yang terpilih. Itu bab 1. Bab 2, walaupun melalui berdasarkan analisis menunjukkan kemungkinan tidak begitu penting tahun ini, tetapi ada juga subtopik di situ yang perlu kita beri perhatian. Bila saya kata tak penting itu, bukan maksudnya tak akan keluar dalam peperiksaan. Saya tak mahu pelajar mempunyai satu pandangan yang serong, di mana langsung tak baca kertas satu, okey, dan juga kemungkinan boleh keluar. Tapi mungkin pemberatan kita di situ kurang. Okey, jadi dalam bab ini pemberatan dia lebih kepada pindaan perlembagaan lah. Kalau ada pun bacalah sedikit tentang pindaan perlembagaan dalam bab ini. Dan yang ketiga adalah bab 3. Bab 3 ni bab yang sangat-sangat penting. Bab ini sebab kalau kita lihat analisis, kerap disoal dan pelbagai isu, dan termasuk subtopik dia banyak yang boleh disoal. Terutamanya kalau kita lihat soalan-soalan tahun lepas, pada peringkat awal pernah ditanya tentang Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ini pernah disoal banyak kali pun dalam ulangan, termasuk kertas ulangan. Okey. Selepas tu kalau kita lihat dalam bab ini juga, salah satu subtopik yang penting dalam bab ini kalau kita lihat adalah tentang kuasa yang di-Pertuan Agong. Kuasa yang di-Pertuan Agong ini kita perlu beri perhatian yang lebih. Okey, kuasa yang di-Pertuan Agong kita mesti beri perhatian, sama ada kuasanya melalui kuasa eksekutif, perundangan maupun kehakiman. Jadi pelajar kena pecahkan, serakinkan bab ini kepada dua bahagian. Satu, belajar secara terpisah ketiga-tiga itu, ataupun mungkinkah soalan dia akan tanya ketiga-tiganya sekali. Ataupun secara umum ditanya jelaskan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi jangan keliru. Jadi di sinilah gunanya akronim, formula, macam mana kita nak hafal cara apa yang ada di bawah kuasa eksekutif, apa yang ada di bawah bidang kehakiman. Jadi cara belajar terpulang, macam-macam cara yang ada. Tapi yang paling penting apabila berbincang dengan rakan. Okey, kalau dua orang berbincang, perbincangan itu perbincangan yang sehat, dan pelajar akan lebih mudah ingat apabila dia bincang. Apabila dia bercakap, dia bincang, dia utarakan kepada rakan dia akan lebih mudah ingat. Okey, dalam bab ini, balik kepada topik itu, satu kuasa yang di-Pertuan Agong yang perlu diberi perhatian. Yang kedua dalam bab ini juga, keunikan demokrasi berparlimen itu perlu diberi perhatian. Sebab bab ini banyak soalan yang pernah keluar sebelum ini. Jadi apa saja boleh disoal. Contohnya kalau kita rujuk soalan-soalan percubaan negeri-negeri yang lain, antaranya yang menarik perhatian saya, kalau soalan MRSM kita lihat, dia bagi tentang keunikan demokrasi berparlimen. Lepas tu dia tanya tentang apa semak dan imbang itu. Dia ambil satu subtopik yang kecil di situ, dia tanya soalan. Kebanyakan pelajar, soalan ini dia pening, dia tak boleh huraikan. Dia tak dapat jawapan. Semak dan imbang tu apa dia? Bila dia suruh ulas. Okey, bila suruh ulas dia ada masalah. Jadi perlulah diberi perhatian ke apa ciri-ciri keunikan demokrasi berparlimen itu apa dia. Dan selepas itu dalam bab ini juga ada lagi beberapa subtopik yang juga perlu diberi perhatian, khususnya seperti pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa ini sangat-sangat penting walaupun pernah keluar sebelum ini. Jadi saya rasa ada ruang dan peluang untuk ditanya kembali soalan ini. Jadi tolong beri perhatian kepada bab ini. Jadi ringkasnya bab ini adalah bab yang penting, tak boleh ditinggalkan, perlu diberi perhatian yang berat kerana pelbagai aspek boleh ditanya daripada bab ini. Selalunya bila bab-bab yang berkaitan dengan pentadbiran, saya nampak pelajar lemah sedikit kerana
jauh sedikit pengalaman, pengetahuan asas dia dengan pentadbiran. Jadi topik-topik seperti ini perlu diberi perhatian. Okey, itu bab 3. Bab 4 pernah keluar soalan sebelum ini. Jadi bab itu kurang, walaupun pemberatan kita kurang tahun ini, tetapi masih lagi bahagian yang kedua, terutamanya 4.4 ke 4.3 selepas tu, iaitu lebih kepada kerajaan persekutuan. Kalau kita lihat kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ini dalam subtopik ini, dia ada banyak subtopik yang lain. 4.3 ini, 4.3 ini, dia ada subtopik seperti tentang khazanah, tentang perumahan, tentang aspek-aspek yang diberi perhatian oleh kerajaan untuk memajukan rakyat. Jadi perlu diberi perhatian yang fokus di situ, kerana subtopik ini juga agak jauh daripada pengetahuan pelajar. Okey, itu 4.3. Jadi 4.4 ini terutamanya dalam bab ini juga dia tentang faktor yang mengukuhkan kuasa persekutuan. Jadi 4.3 dengan 4.4 dalam bab ini merupakan antara subtopik penting yang perlu diberi perhatian. Saya kadang-kadang dalam setiap hari di sekolah, contohnya rutin saya mengajar sejarah ini, walaupun dah lebih hampir 29 tahun mengajar, tetapi bila setiap hari mengajar, kadang-kadang timbul juga perasaan, adakah pelajar apa yang kami utarakan ini pelajar dapat tak dapat? Itu satu persoalan ataupun konflik dalam jiwa yang selalu bagi seorang guru, saya rasa mungkin kebanyakan guru di luar saya seperti saya di luar sana mungkin mempunyai perasaan yang sama. Jadi yang perlu saya pesan di sini, sekadar mengetahui tidak bererti anda dapat jawab. Jadi mungkin ada persoalan di sini, mungkin pelajar nak tanya apa yang ingin saya sampaikan. Saya sampaikan topik penting, maksudnya saya singkatkan sedikit jalan, saya mempermudahkan anak-anak murid untuk mengetahui yang mana penting. Tetapi masalah sebagai seorang pelajar tidak selesai di sini. Penyelesaiannya adalah di situ. Penyelesaian hanya selesai apabila dia mesti dituruti dengan latihan. Latihan akan mendekatkan pelajar, sama ada pemindahan maklumat itu dapat dilakukan dengan baik ataupun tidak. Pemindahan maklumat tidak akan berlaku dengan baik. Kadang-kadang kita baca, kita simpan, tapi maklumat itu tidak cukup untuk menjawab soalan. Ataupun persoalan yang wujud di sini juga apabila pelajar gagal untuk mentafsir soalan. Jadi itulah gunanya, sebab kita kena ingat bahawa peperiksaan tidak menguji sejauh mana kita tahu sebenarnya. Kadang-kadang menguji sama ada kita boleh menjawab soalan ataupun tidak. Kita boleh jawab soalan ataupun tidak, boleh jawab soalan ataupun tidak, walaupun saya tak menolak kita perlu menguasai kandungan, tapi kandungan itu sendiri sama ada dapat dilahirkan, diungkapkan dengan cara yang betul ataupun salah, terpulang pada tafsiran terhadap soalan. Jadi sebab itulah gunanya buat latihan. Latihan itu mestilah latihan yang tertib, yang buat latihan to be, maksudnya latih to be, buat secara tertib, cuba jawab dengan penuh, jangan tinggal. Jadi sebab saya terhenti di situ sekejap daripada bab 4, sebab apa? Sebab saya khawatir, walaupun kami di sini hari ini banyak menunjukkan bab mana yang perlu dibaca, bab mana yang perlu diberi tumpuan, tapi pada akhirnya tumpuan perlulah dijadikan budaya menjawab soalan. Jadi maksudnya amalan itu sangat penting. Amalan harian itu maksudnya ada pen, ada pensel, boleh menulis, boleh menjawab soalan, tahu menjawab soalan dan boleh mentafsir soalan. Barulah lengkapnya apa yang disampaikan itu akan sampai ataupun tidak. Okey, itu pandangan saya di sini, sebab saya khawatir banyak mendengar, kadang-kala dengar seronok, tetapi selepas 5 minit, selepas 10 minit, selepas sehari, lupa segala-galanya kerana tak jawab soalan, ataupun dia tak dapat ingat kerana dia tak buat latihan. Jadi itu pentingnya buat latihan. Okey, bab 5, saya teruskan dengan bab 5. Bab 5 lebih kepada pembentukan Malaysia. Bab ini bab yang penting. Setiap tahun penting, tahun ini saya rasa lebih penting. Bab 5 dengan bab 6 ini sebenarnya gabungan yang sangat penting yang perlu diberi perhatian. Dalam bab ini bukan saja kita perlu tahu tentang konsep gagasan Malaysia itu sendiri. Awalnya bila pengenalannya konsep gagasan Malaysia dia gagal menjawab ataupun dia gagal ini akan menurunkan keyakinan pelajar di sini.
Jadi yang penting konsep gagasan Malaysia dia mesti tahu. Perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia antara topik yang perlu diberi perhatian. Idea itu datang daripada siapa? Dan idea penggabungan itu bagaimana dia berkembang daripada satu peringkat ataupun beberapa gabungan, lepas tu negeri-negeri mana yang digabungkan. Okey, akhirnya sampailah kita digabungkan dan kita merdeka. Okey, jadi di situ idea gabungan itu sangat penting. Jadi perkembangan idea. Selepas tu kalau kita lihat, kita juga perlu lihat reaksi tempatan. Reaksi ini juga persoalan yang besar boleh timbul daripada sini, ataupun soalan daripada reaksi ini perlu diberi perhatian oleh pelajar. Terutamanya reaksi. Apakah reaksi negara serantau, negara-negara jiran ataupun negara-negara serantau? Seperti apakah reaksi Singapura, reaksi Brunei terhadap pembentukan Malaysia. Jadi pelajar perlu beri perhatian kepada subtopik-subtopik ini. Okey, apakah reaksi Indonesia di sini? Okey. Dan antara dalam subtopik ini, pemberatan yang lebih sedikit saya harap pelajar akan beri kepada langkah pembentukan Malaysia. Langkah pembentukan Malaysia ini saya rasa tak pernah ditanya dalam masa terdekat ini. Jadi langkah pembentukan Malaysia tolong beri perhatian yang lebih sedikit dalam bab ini, termasuk tadi yang reaksi yang saya sebut tadi. Okey, begitulah bab ini pentingnya, dan di mana bab ini perlu kita beri perhatian. Okey, terutamanya kalau reaksi itu di Indonesia itu subtopik dia asal konfrontasi itu sendiri, tolong beri perhatian. Okey, jadi itu pentingnya bab 5. Jadi saya ulang balik sedikit daripada bab 1. Kita telah lihat bab 1, saya kata bab yang wajib baca tahun ini sebab tak ada soalan. Kalau kita lihat 2 tahun ni kedaulatan tak ada, jadi antara bab kelazimannya yang perlu diberi perhatian. Bab 2 sudah ada soalan tahun lepas, jadi masih lagi kita balik kepada subtopik iaitu pindahan perlembagaan. Okey, dalam bab itu beri perhatian. Bab 3 wajib baca semua. Apa yang dah keluar ataupun yang belum keluar beri perhatian kepada semua, segala-galanya, termasuk majlis raja-raja dan sebagainya. Tapi pemberatan lebih kepada kuasa yang di-Pertuan Agong, ciri-ciri ataupun keunikan demokrasi berparlimen, dan juga pengasingan kuasa dalam bab itu, dan juga kerjasama lain yang ada dalam bab itu perlu diberi perhatian. Bab 4 lebih kepada 4.3 dengan 4.4 kalau kita lihat dalam buku teks, iaitu lebih kepada pengukuhan kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, dan juga faktor yang mengukuhkan kuasa, okey, ataupun sistem persekutuan itu sendiri. Okey, apa yang mengukuhkan sistem persekutuan itu sendiri perlu diberi perhatian. Dan bab 5, pembentukan Malaysia merupakan topik yang wajib pelajar baca, tak boleh ditinggalkan. Okey, sebab kita ada analisis kita yang lain. Mengapa saya bagi tahu bab ini perlu diberi perhatian? Kerana bab tingkatan 5 kalau kita bandingkan dengan bab tingkatan 4, kebanyakan bab tingkatan 5 sudah disoal berbanding dengan tingkatan 4 yang saya nampak lebih mentah dari segi bab. Tapi bahayanya di tingkatan 5 ialah pelajar kena lihat kebanyakan subtopik dia. Topik-topik kecil yang boleh dikembangkan menjadi topik. Jadi sebab itu walaupun dia tak muncul sebagai satu bab keseluruhan bab, tetapi subtopik-subtopik yang ada perlu diberi perhatian khusus kerana pemberatan soalan kita tahu dia lebih kurang sama saja. Maksudnya 50-50. Walaupun mungkin ada 3 soalan daripada tingkatan 5 ataupun 3 soalan daripada tingkatan 4, 2 soalan esei daripada tingkatan 5, apa saja boleh berlaku, tapi pemberatan dia tak lari jauh sebab soalan struktur masih lagi 2 daripada tingkatan 4, 2 daripada tingkatan 5. Jadi tolong beri perhatian, dan pemberatan ini sangat penting. Jadi saya telah kupas hingga bab 5. Saya ingin serahkan kepada rakan saya, Cikgu Asri untuk sambung bab 6. Dan saya tertarik dengan satu poin dalam bab 4 tu, iaitu 4.3. Kalau kita tengok balik 4.3 tu kan, dia ada tajuk-tajuk yang yang agak contoh macam tajuk taman negara, taman laut kan. Ada kali murid-murid dia tanya, "Cikgu, macam bukan sejarah lah kat sini." Ya kan, kalau kita nak lari sikit daripada topik-topik sejarah, topik tu antara topik yang seronok kan. Kita boleh beri perhatian sebenarnya tajuk-tajuk tersebut. Okey, baik. Tadi kita dah habis daripada bab 1 sampailah bab 5, tingkatan 5.
Jadi kali ini kita nak teruskan lagi. Mungkin ada topik-topik yang kita boleh beri perhatian untuk daripada bab yang ke-6 sampailah bab terakhir, bab 10. Okey. Jadi saya dengan ceritanya jemput Haji Kasmi lah untuk meneruskan sesi kita pada kali ini. Okey, sebelum saya meneruskan apakah tajuk-tajuk penting daripada bab 6 sampai bab 10, saya tertarik dengan satu ungkapan yang cikgu rakan saya, Cikgu Sivananda Guru Cemerlang sebutkan tadi, iaitu bagaimana pelajar mentafsir soalan. Sebab tertarik beberapa pertanyaan daripada pengalaman saya lah ketika berkunjung bantu di beberapa sekolah, iaitu kadang-kadang ditanya lain, dijawab lain. Itu antara isunya, antara perkara-perkara ataupun kata tanya ataupun kata tugas dalam soalan itu. Contohnya ialah sejauh manakah, ya, terangkan, huraikan, jelaskan, bandingkan, bezakan. Ini antara istilah-istilah yang digunakan dalam soalan. Jadi pelajar kena faham bagaimana untuk kita menyusun jawapan yang baik berdasarkan kata tanya ataupun kata tugas dalam soalan yang diberikan. Jadi antara lain yang sering menjadi orang kata persoalan pada pelajar, sampai bagi saya satu yang dianggap jenaka lah, dia tanya sejauh manakah perjuangan rakyat terdahulu dihargai pada zaman sekarang. Dia bukan minta dari segi panjangnya atau pendeknya, 2 km, 3 km. Bila sebut sejauh manakah ialah biasanya kita akan menyokong suatu statement yang akan diberikan itu. Itu antara bila pelajar mentafsir, memahami soalan yang dikehendaki. Okey, kemudian ketika menulis juga, saya nak sambung daripada awal yang tadi dan juga apa yang disebut oleh Cikgu Sibah tadi, bila kita tafsirkan sebagainya. Jadi bila sebut nak menjawab soalan, maka kita kena lihat balik. Sebab bagi saya untuk struktur dan juga isi ada sedikit perbezaan. Sebab itu di ruang struktur bahagian A, kertas 2, kita akan lihat ruang jawapannya amat terhad. Jadi timbul persoalan di sini. Kalau 4 markah, berapa fakta nak bagi, berapa huraian? Itu antara yang sering ditanya kepada guru-guru, termasuklah saya sendiri sebagainya. Jadi pelajar sekalian, untuk asasnya saya nak maklumkan di sini, kalaulah kertas 2 bahagian A struktur yang pelajar sebut itu, jawapan itu perlulah padat, ringkas dan lengkap. Padat, ringkas dan lengkap. Maka timbul persoalan, kalau soalan guna kata tugas, kata tanya iaitu jelaskan, terangkan. Untuk soalan struktur masih lagi terangkum, iaitu dalam konsep di mana saya sebut tadi, padat, ringkas dan lengkap. Bermakna kalau 4 markah, contohnya kalau kata tanya ialah terangkan, huraikan, maka pelajar boleh beri salah satu kaedahnya ialah 2 fakta berserta dengan setiap satu fakta tu huraiannya 2. Ya, dengan kata lain, fakta 1 dan juga huraian, fakta 2 dan juga huraian. Cukup dapat 4. Manakala untuk bahagian B tidak begitu, pelajar sekalian. Okey? Dia akan lebih kepada di mana setiap huraian tu, setiap fakta itu perlu dihuraikan dengan lebih terperinci, dan paling cantik ialah dengan adanya contoh, dan walaupun tidak ditekankan sangat, bagi saya kita boleh bermula daripada sekarang, iaitu menggunakan kaedah menulis inference. Baik, timbul persoalan di sini. Ya, sejauh mana kita nak tengok pula kalau 8 markah bahagian B contohnya, berapa fakta, berapa isi. Okey, baik. Jadi bila kata 8 markah, maka kalau soalan tu minta huraikan, jelaskan sebagainya, maka disarankan untuk kita buat 4 fakta berserta dengan huraian. Okey, persoalan yang seterusnya yang sering bermain di fikiran calon-calon antaranya ialah bagaimana nak buat huraian. Ya, cikgu, saya ini masalah yang sering dihadapi. Itu pelajar sering sebut begitulah. Okey, bila huraian ni pelajar-pelajar sekalian, ya. Kita kalau guru, kadang saya nampak ada guru yang telah perkenalkan konsep PES, iaitu politik, ekonomi, sosial. Dia takkan lari pada itu pelajar sekalian. Jawapan yang baik bila dituruti dengan isi utama dan juga huraian, maka dia takkan lari pada 3 tadi, politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi dengan kata lain, kalaulah kita nak jawab jawapan yang baik, iaitu kadar 8 markah, 4 fakta berserta dengan huraian. Maka timbul pula persoalan yang lain juga, iaitu, cikgu, saya dengar ada kaedah holistik, ada kaedah analitik. Pelajar sekalian, yang penting ialah tulislah jawapan apa yang tahu, tapi apa kalau nak tunjuk perbandingan, kalau dikatakan kaedah holistik itu, maka kalau 1 fakta atau 2 fakta, kita boleh buat huraiannya, huraian pertama, huraian kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, itu antara kalau dikatakan holistik. Manakala kalau analitik lebih kepada sama ada kita meletakkan jawapan kita itu isi utama sahaja pun boleh. Jadi tidak jadi masalah. Yang jadi isunya ialah pelajar nak tulis atau tidak. Dan untuk menulis pula dia berbalik
iaitu isu utama kita, iaitu kita bincang pada hari ini, pada awal tadi, iaitu adakah pelajar menguasai tajuk dan juga fakta-fakta yang ada yang ditanya itu. Jadi berbalik kepada, nak sambung pada rakan saya Cikgu Siva tadi, guru cemerlang tadi, iaitu bab 6. Dan bila sebut bab 6, dia adalah kesinambungan daripada bab 5 penubuhan Malaysia. Tajuknya ialah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Jadi apakah, sebab masa kita makin lama makin terbatas ni, apakah nak bagi tumpuan? Jadi yang pertama pelajar sekalian, yang perlu, yang dikatakan hangat dibincangkan ialah peristiwa 13 Mei 1969. Tapi yang ini untuk pengetahuan Cikgu Asmadi, kadang-kadang ada yang silap tulis 15 Mei. Dia tulis pula peristiwa hitam, sedangkan hari guru cerita dia. Dia macam-macam. Itu penguasaan fakta tu penting. Jadi peristiwa 13 Mei. Jadi kalau peristiwa 13 Mei, apakah yang kebarangkalian yang boleh ditanya? Pertama ialah apakah punca? Yang kedua, cara mengatasinya. Dan kalau pelajar saya di mana kalau belajar tentang peristiwa 13 Mei ini, secara tak langsung juga saya akan bawa juga bab 7, iaitu tentang pembentukan rukun negara itu sendiri. Kemudian dalam bab 6 juga apa kita nak fokus, iaitu selamping itu ialah bagaimana iaitu membangunkan sosioekonomi Malaysia pada waktu itu. Itu pun kita tengok baliklah. Dan dia sebenarnya keterangkuman juga dalam bab 8 DEB dan DPN. Dia ada berkaitan. Sebab itu sejarah ni dia tak boleh belajar secara juzuk, cara kecil-kecil ni sebenarnya. Sebab tu kita perlu memahami. Tapi dalam konteks sekarang, sebab keterbatasan waktu nak exam ni, maka sebab itulah kita adakan podcast ini supaya pelajar lebih terarah apakah tajuk yang sepatutnya pelajar bagi tumpuan. Dan juga satu lagi, bab 6 ni juga kita perlu lihat, iaitu selain daripada peristiwa 13 Mei, kemudian sosioekonomi, juga kita kena tengok juga isu-isu yang berkenaan dengan apakah yang berlaku di awal pembentukan Malaysia itu. Okey, itu antara perkara-perkara yang perlu difokuskan. Okey, kita berbalik pada bab 7. Bab 7 ini bab yang sungguh popular dan tahun lepas pun dah keluar. Tetapi perlulah kita bersedia di mana seperti mana saya sebut tadi, iaitu berkenaan dengan topik rukun negara. Bila rukun negara ni kalau keluarlah pada calon-calon semua, saya anggap sebagai bonus lah. Sebab hari Isnin, tiap-tiap hari hari Isnin kita akan baca prinsip 5 rukun negara. Jadi kebarangkalian prinsip ni akan ditanya. Dengan menghafal 5 prinsip ini, menulis saja, maka 5 markah di tangan. Dan sudah barangkali pasti kalau soalan keluar prinsip, dia akan minta kita menghuraikan prinsip rukun negara. Tetapi berdasarkan pengalaman juga, guru-guru dan juga pengalaman bersama dengan pelajar dan calon-calon SPM, selalu yang menjadi orang kata kekeliruan ialah apa beza antara keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Yang ini pelajar dikeliru. Dia menghuraikan keluhuran perlembagaan itu seperti mana menghuraikan kedaulatan undang-undang. Perlulah saya nyatakan sini, kalau sebut keluhuran perlembagaan, sebab itu tak boleh tidak sebenarnya bila sejarah ni kita terpaksa belajar ikut turutan. Sebab itu dalam bab 2 kita akan bincang bab perlembagaan. Bermaksud bila sebut keluhuran perlembagaan, keluhuran ialah ketertinggian, manakala perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Dengan kata lain, dengan merujuk pada perlembagaan, maka itulah dasar untuk mengurus negara kita. Berbalik kepada iaitu prinsip yang seterusnya, iaitu kedaulatan undang-undang. Dia merujuk bagi apakah peranan undang-undang itu, iaitu menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi fokus kepada rukun negara. Baik, kemudian kita pergi kepada bab 8. Bab 8. Bab 8 ni sebenarnya ada dua orang kata terajuk utamanya, iaitu DEB, Dasar Ekonomi Baru, dan juga DPN. Maka kalau ikut analisa sebagainya, kalau saya lah melihat dari segi analisa berdasarkan melihat dari segi soalan-soalan trial, maka DPN perlu kita bagi fokus yang lebih. Jadi bila baca tentang DPN, kita kaji ulang tentang DPN, apakah fokusnya? Pertama, latar belakang DPN. Latar belakang DPN, tidak boleh tidak, dia merupakan kesinambungan daripada DEB. Itu pada asasnya. Kemudian iaitu apakah strategi DPN? Bagaimana DPN dapat dilaksanakan? Dan terakhirnya iaitu bagaimana pelaksanaan DPN secara menyeluruh. Okey, jadi fokus kepada DPN. Kemudian diikuti dengan bab 9, dasar luar Malaysia itu sendiri. Jadi fokusnya yang utama kalau yang dikatakan hangat diperbincangkan ialah iaitu tentang 6 OIC, dan juga mau tidak mau ASEAN juga kita kena beri fokus. Sebab itu yang kita tengok berdasarkan analisa lah. Jadi apa yang nak baca? Pancasila. Okey.
Selalunya fokus kalau keluar tentang dasar luar bab 9 ini ialah apakah penglibatan, apakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan tadi. 6, OIC, termasuklah juga ASEAN itu sendiri. Okey. Jadi sebenarnya saya nak sebut di sini beberapa jawapan yang kita boleh gunakan untuk ketiga-tiga pertubuhan tadi. Antaranya ialah kita menjadi tuan rumah. Baru-baru ni pun tentang ASEAN atau contohnya OIC pun sama, kita menjadi tuan rumah untuk persidangan OIC. Kemudian dalam masa sama juga iaitu dasar apartheid, dasar kulit hitam kulit putih ini, Malaysia menentang dasar ini. Kemudian diikuti dengan iaitu sumbangan dalam aspek pendidikan, kerjasama dalam aspek pendidikan. Jadi ini jawapan-jawapan yang boleh digunakan untuk ketiga-tiga pertubuhan tadi, ASEAN, NAM dan juga OIC. Tapi kalau katakan tentang OIC ni, antara saya boleh sarankan untuk bagi pelajar-pelajar sebagainya, calon-calon SPM, pertama saya letakkan dulu iaitu penubuhan Universiti UIAM, Universiti Islam Antarabangsa. Bila kita dah belajar di universiti, maka yang kedua kita perlukan wang untuk membayari pelajaran tersebut. Maka dia pergi kepada sumbangan atau Perubatan Malaysia iaitu dengan memberikan beasiswa itu sendiri. Kemudian bila nak beri beasiswa, kena berurusan dengan bank, maka perlu pada bank Islam. Jadi situ dah dapat 3 markah dah. Iaitu penglibatan bagaimana peranan Malaysia dalam OIC itu sendiri. Kemudian yang seterusnya juga untuk bab 10 yang terakhir, iaitu kita akan lihat juga ada beberapa tajuk yang sebenarnya yang tak pernah lagi ditanya. Antaranya ialah pelibatan ekonomi antarabangsa. Tak ditanya juga. Jadi fokus kepada pelajar untuk tajuk itu. Dan juga yang seterusnya iaitu wawasan Malaysia itu sendiri. Jadi itu tidak ditanya. Tapi apabila saya pergi beberapa buah sekolah, hasil dapatan saya, hasil daripada tinjauan saya, tajuk bab 9 dan 10 ni tidak diberi keutamaan. Tapi sebenarnya kelebihannya ialah kepada kebat. Dan mungkin nanti akan dibincangkan sedikitlah tentang cara jawapan kebat. Dan perlulah saya ingatkan sini, bila sentuh tentang kebat nanti Cikgu Siva akan jelaskan lebih rinci lagi. Asasnya ialah jawapan kebat ni tema tumpuannya iaitu aspek perpaduan, yang keduanya aspek kenegaraan. Dan untuk merujuk jawapan khususnya perpaduan, saya sarankan pada anak-anak pelajar calon-calon SPM 2025 ialah rujuklah subtopik ataupun tajuk-tajuk kecil dalam bab 7 tingkatan 5. Bagi saya itulah jantung jawapan kepada soalan kebat, iaitu bila sebut tentang elemen perpaduan, apakah unsur-unsur, apakah elemen yang boleh menyatu padukan rakyat negara kita, maka ada terangkum dalam bab 7 itu sendiri, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bahasa perpaduan, sukan itu sendiri menyatukan, kemudian dasar kebudayaan, termasuklah pendidikan, dan yang saya sebut juga tajuk penting iaitu rukun negara. Jadi sekadar itu Cikgu Aswadi, saya serah kembali. Baik, itu panjang lebar tu daripada Cikgu Asri. Okey, masa yang agak lama. Okey. Jadi macam mana yang kita dengar, yang kita faham tadi. Jadi kita nak teruskan. Sebab saya rasa masa tak sempat. Kita nak teruskan tentang kebat lah. Okey. Walaupun saya sebenarnya ada beberapa soalan ni yang berkaitan, terutama sekali berkaitan apa dalam masa 6 hari ni kita nak buat apa ni? Murid-murid nak buat apa ni dalam masa 6 hari? Okay. Apa kita ada hari ni 20 bulan. 21 bulan. So kita nak capai 27 bulan ni, apa nak dibuat ni? Malam exam nak buat apa kan? Dalam 2-3 hari ni apa perlu persediaan untuk subjek sejarah itu sendiri. Apa yang penekanan yang kita nak berikan? Nak tengok mana fakta dulu ke, kebat dulu ke, mana satu yang kita nak dahulukan kan? Kertas satu dulu ke. Kadang-kadang murid ni dia macam tak tahu mana nak dikejarnya. Itu yang jadi masalah. Jadi saya silakan Cikgu Sifah. Nanti saya jawab semua. Saya akan rungkai semua masalah ini. Sebelum itu saya mahu bawa anak murid ni ataupun pada penonton ni untuk kita lihat pada kebat dulu. Kebat, okey. Apa sebenarnya kebat ini dan pemberatan kebat dalam peperiksaan ini. Sebenarnya soalan kebat kalau tanya saya, kebat ini kalau bermula pada awal 2013 dan sebagainya, kalau kita lihat dengan jangka masa sekarang, kebat sepatutnya sekarang menjadi satu kata orang senjata utama di mana pelajar dapat markah yang baik. Bukan lagi menjadi menjadi satu igawan yang buruk dulu. Kalau kebat dulu pelajar takut pada peringkat awal dulu. Sepatutnya sekarang kebat sekarang
dia tak baca buku sejarah pun kadang-kadang dia masih boleh jawab soalan kebat. Jadi nasihat yang awal yang perlu saya beri di sini sebelum saya sambung, tolong jangan hantar kertas kosong untuk soalan kebat. Tulislah apa saja yang anda tahu, sedikit sebanyak anda akan pasti dapat markah. Okey, bersentuh dengan kebat dulu, kita lihat pemarkaan kebat dulu dalam peperiksaan SPM. Kalau kita lihat dalam kertas 2 ni, lebih kurang daripada apa yang kita kira analisis, lebih kurang dan semua yang tahu, guru-guru di luar maupun pelajar, kita akan dapat lebih kurang 40% ataupun 40 markah kebat ini daripada soalan struktur dan soalan esei. Okey, soalan kebat ni sekarang kita perlu analisis daripada dua sudut yang berbeza. Yang pertama, dia ada kebat berfokus dengan kebat yang umum. Okay, itu satu lagi masalah yang perlu kita atasi. Bila dia berfokus, jawapannya tidak merupakan jawapan terbuka. Dia adalah jawapan di mana dia mesti merujuk masih lagi rujukan dia ataupun tumpuan masih lagi pada topik. Maksudnya dia tak dapat lari daripada topik. Macam contohnya macam soalan SPM tahun lepas. Dia tanya tentang kerajaan tempatan. Kesejahteraan kerajaan tempatan. Apa yang kerajaan tempatan? Jadi soalan tu nampak kebat, tetapi kebat tu kebat lebih kepada berfokus. Maksudnya pelajar tak dapat tulis secara umum. Dia masih lagi jawapan tu dikaitkan dengan kerajaan tempatan. Itu yang maksud saya berfokus. Dia bukan umum. Okey. Perkara yang kedua dalam kebat ini pula sekarang, kata kunci utama dalam soalan kebat itu sendiri menjadi masalah kepada pelajar. Yang pertama kita kena lihat, soalan kebat ada dua jenis soalan kebat selalunya, iaitu kata tugas dalam soalan. Adakah satu kehendak ataupun dua kehendak? Kalau satu kehendak selalunya dia kata beri komen anda, ulaskan pernyataan di atas. Senang. Satu lagi ialah selalunya sekarang dia kalau dibagi petikan, dia kata merujuk kepada beri huraikan maklumat dalam petikan dan kepentingan ataupun dan kesan. Contoh. Jadi di situ kita nampak ada dua soalan, maksudnya dua kehendak soalan yang perlu dijawab. Yang inilah, di sinilah pelajar perlu berhati-hati. Kalau dua kehendak, kalau dikata berdasarkan pada petikan, ambillah setakat mana yang boleh ambil daripada petikan. Dan kalau contohlah katakan soalan tanya dan kepentingannya. Bila ditanya dan kepentingannya, mesti ada kepentingan dia. Kepentingan itu maksudnya kebaikan lah. Kalau dengan erti kata lain, kebaikan, manfaat, faedah, kelebihan. Okey? Jadi pelajar jangan terlepas pandang. Ada yang kadang-kala terlepas pandang, ada yang kadang-kala mungkin dia tinggal, mungkin dia tak tahu. Jadi bila ada dua kehendak, sekurang-kurangnya satu kehendak, maksudnya daripada soalan yang kedua itu mesti ada dalam jawapan anda. Mesti ada. Kalau nak dapat katakan kalau soalan esei 8 markah, kedua-dua aspek mesti disentuh untuk dapat 8 markah. Jadi masalah ini selalunya timbul apabila pelajar lupa ataupun apa yang dia rasa kepentingan itu tak nampak, maksudnya salah, itu bukan kepentingan. Jadi dalam hal ini janganlah pilih 6-2, maksudnya 6 fakta dia ambil daripada petikan, ataupun 7-1. 6-2 masih okey. Kalau 7-1 bahayanya di situ ialah, saya selalu bagi tahu dalam ceramah saya, kalau 7-1 bahayanya bukan tak boleh. Tapi kalau satu kepentingan yang dia bagi itu salah, maka akan turun jadi 4. Jadi bagilah lebih kurang 5-3 ataupun 6-2 supaya pemberatan itu nampak kita tak lalai, kecuaian kita boleh mengakibatkan markah turun jadi 4. Jadi itu soalan kebat yang pertama, iaitu kehendak soalan. Kebat yang kedua, saya nak bincangkan jenis-jenis soalan kebat yang selalunya mungkin anak-anak murid akan dapat. Kebanyakan soalan kalau kita lihat daripada SPM 2021 sehingga 2024, dia tak lari daripada soalan poster. Mesti ada sekurang-kurangnya satu soalan yang dikaitkan ataupun dia bagi poster. Okey. Sedikit pengususan yang saya nak bagi tentang poster ini ialah, bila ada pelajar yang bila dapat poster, dia pening sebab dia tak tahu maklumat nak ambil daripada mana. Sebenarnya poster, Lembaga Peperiksaan Malaysia bermurah hati. Sejak 2021 saya nampak banyak kelonggaran di mana dalam bahan rangsangan yang diberi, sama ada poster, petikan ataupun infografik yang diberi, maklumat yang ada itu sebenarnya boleh diambil, dijadikan sebagai jawapan. Ada perkaitannya di mana ambillah secara tertib, secara berhemah, ambil dan tulis balik supaya at least dapatlah 1 atau 2 markah di situ. Itu tentang poster.
Jadi poster ini selalunya pelajar, apa saja yang ada dalam poster. Katakan dia ada bendera Jalur Gemilang, dia ada mungkin lambang Malaysia Prihatin, lambang kemajuan negara, bangunannya sebagai bayangan bangunan, ada jatah negara, mungkin ada tugu negara. Tulislah apa saja yang ada dalam poster itu. Apabila anda ambil dan tulis, anda akan dapat markah. Itu mudahnya menjawab soalan poster. Okay, daripada poster kita bergerak kepada petikan. Bila ada petikan, okay. Apa masalah bila dapat soalan petikan? Yang saya nampak masalah pada petikan, jika tak faham petikan. Ada pelajar yang seronok bila dapat petikan kerana dia tahu dia tulis balik petikan itu pun dia akan dapat markah. Cuma nanti mungkin Cikgu Asri akan saya bagi pada Cikgu Asri untuk jelaskan berapa markah yang anda dapat. Kalau salin bulat-bulat, okey, kalau salin dengan penanda wacana, okey, dan kalau huraian anda betul. Jadi saya sentuh balik sedikit, saya nak sebut balik tentang petikan tadi. Bila dapat petikan, macam mana nak ambil isi daripada petikan? Ini satu lagi masalah yang pelajar selalunya tanya. Jadi antara formula yang paling dekat ataupun contoh yang saya boleh bagi supaya pelajar faham dengan mudah, seperti mana yang anda buat rumusan, soalan rumusan dalam kertas bahasa Melayu. Dalam soalan rumusan macam mana anda pilih fokus, pilih isi-isi penting dia, macam itulah. Baca sekurang-kurangnya 2 kali. Fahamkan dulu petikan itu berdasarkan apa, tajuknya apa, temanya apa. Lepas itu barulah buat sedikit di mana garis dulu isi penting dia yang berkaitan dengan tema dia. Ambillah itu, tak perlu tukar ayat dia satu persatu, dan boleh ambil pun, kebanyakan ayat itu boleh ambil penuh, cuma mungkin ditambah penanda wacana. Ambil sikit-sikit je yang boleh dibuang, 1-2 boleh buang, yang lain boleh dikekalkan. Jadi pelajar tak perlu. Ini selalunya masalah pada pelajar yang cemerlang. Dia takut untuk ambil ayat yang ada dalam petikan. Dia nak buat ayat dia sendiri. Takutnya kita bila ayat dia sendiri lari daripada maksud yang ingin dijelaskan dalam petikan itu sendiri. Jadi bila dia tak berkaitan dengan tema, jawapan masih lagi terpesong. Jadi sebab itu saya kata, contoh yang paling baik saya kata rumusan. Dalam rumusan, pelajar tak buat ayat dia sendiri, dia masih lagi ambil ayat daripada rumusan itu. Jadi itulah contoh yang paling dekat yang boleh saya bagi supaya pelajar faham apa yang perlu diambil daripada petikan. Jadi jangan cuba nak buat satu huraian sendiri sehingga lari daripada tema. Itu kesilapan dalam petikan. Jangan buat. Okey, itu dalam petikan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk baru sekarang yang juga wujud, terutamanya infografik. Infografik baru lagi tapi popular, di mana ada gambar-gambar kecil dalam infonya dan semua info itu boleh diambil untuk dihuraikan. Jadi sebenarnya infografik senang, sebab apabila lebih banyak gambar yang diberi, lebih mudah untuk dihuraikan, sebab setiap gambar itu kita boleh huraikan sedikit apabila ada penerangan di situ. Itu infografik. Antara soalan kebat yang paling popular ini, tidak pun menghukum pelajar apabila dia tulis fakta. Tapi kalau tanya saya, cara yang paling ideal yang sepatutnya sekarang pelajar amalkan, dia ada fakta, huraian, contoh. Tapi tidak semua isi itu boleh diberi contoh. Tak salah, berilah huraian, berilah fakta. Kalau masih lagi gagal, nak buat huraian yang panjang, tapi takkan pelajar itu tulis fakta tanpa huraian. Jadi dia ada huraian dia. Jadi apabila pelajar buat, diharapkan pelajar akan tulis fakta dia. Pelajar akan tulis fakta. Fakta maksudnya isi yang lengkap dalam bentuk ayat, bukan lagi dalam bentuk kata orang point form. Kita tak mau, pantang larang utama dalam peperiksaan ialah tolong jangan tulis dalam bentuk point form. Kita tidak mau dia wujud dalam bentuk point form. Itu antara perkara penting yang saya nak jelaskan. Itu pantangan utama dalam peperiksaan. Anda akan kehilangan lebih daripada separuh markah. Jadi tolong jangan tulis dalam bentuk point form. Ayat yang ringkas pun tak apa, tulislah ayat ringkas tapi dalam bentuk ayat. Okey, saya nak serahkan pada rakan saya, Cikgu Asri, untuk sedikit tentang pemarkahan. Saya nak menjelas sikit. Kalau balik pada soalan kebat, soalan kebat kebelakangan ini dia ada banyak letak. Dia letak soalan pendek je. Ulaskan ataupun bincangkan maklumat di atas ataupun apa saja berkaitan lah. Maknanya bila dapat soalan yang macam tu, murid-murid ni dia confused.
Kalau dari segi kebat ni apa jawapannya? Apa keperluannya? Jadi saya minta boleh. Saya jelaskan sedikit lagi sebelum Cikgu Asri sambung. Okay. Antara penyataan yang paling popular dalam peperiksaan, ulaskan, beri komen anda, okey, ataupun dia kata huraikan mesej dalam poster, okey, penyataan, okey. Antara topik dia pula yang paling popular, macam Cikgu Asri dah bagi tahu tadi, saya ulang balik, terutamanya topik tentang perpaduan. Saya lihat kebelakangan ini mesti ada sekurang-kurangnya satu topik yang dikaitkan dengan kebaikan ataupun perpaduan itu sendiri. Okey, perpaduan. Jadi itu antara topik yang paling kerap yang ditanya sekarang. Jadi saya serahkan balik kepada Cikgu Asri sebelum saya sambung. Baik. Dengar nak sambung tu saya risau jugalah. Macam panjang lagi kan. Masa kita makin terhad juga. Okey, baik. Kalau tentang kebat, sebab kita dah hujung ni, saya nak rumuskan beginilah. Sebab fokus utama tadi diajukan pada saya pemarkahan. Sebenarnya pemarkahan hanya diketahui oleh pihak lembaga. Saya boleh sebut begitu saja. Sebab kami pun, di pihak kami JU pun tak tahu cara pemarkahan yang sebenar lembaga tetapkan. Cuma biasanya dalam kita menyemak hasil kerja pelajar sebagainya, maka kita sarankan beberapa perkara lah. Okey, jadi sebelum saya nak jawab soalan apa yang diajukan oleh Cikgu Siva kepada saya, pemarkahan sebagainya, saya nak terangkan di sini iaitu soalan kebat ialah lubuk markah. Itu kena betul dulu. Soalan kebat ialah lubuk markah. Yang kedua, kebat ini ada yang tanpa stimulus, ada yang berstimulus. Jadi dengan kata lain, bila berstimulus bagi saya adalah merupakan bonus kepada calon-calon. Sebab itu apa yang disebut oleh Cikgu Siva tadi, ada pelbagai bentuk stimulus. Ada bentuk gambar, ada carta grafik, ada dalam bentuk puisi, lagu dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan bantuan kepada pelajar untuk dapat markah. Dengan kata lain begitu. Okey, termasuklah petikan. Jadi saya boleh rumuskan beginilah untuk pemarkahan, ya. Dan biasanya soalan yang kebat yang ada stimulus ialah biasanya pasti ada selalunya, iaitu kebat dalam bentuk stimulus, petikan ataupun pernyataan. Itu biasanya memang akan ada. Yang kedua dalam bentuk poster ataupun carta grafik. Itu biasanya, ya. Jadi walau apa saja pun soalan kebat, jadi janganlah pelajar bimbang, sebab situ sebagaimana saya maklum tadi, kebat ialah lubuk markah. Jadi kalau katakan dipetikan dan sebagainya, ya, secara umumnya begitu dari segi pemarkahan, kalau hanya sekadar menyalin semula sebagainya, paling banyak pun boleh dapat 2 markah ataupun 1 markah, ya, itu pada 2 markah ataupun 1 markah. Okey, tetapi kalau itu begitu mudahnya dapat markah, apa salahnya? Sebab itu apa disebut oleh Cikgu Siva tadi, kalau di peringkat saya, kita akan maklumkan bahawa bila dapat soalan petikan ini, maka kita akan tengok balik isi tersurat, isi tersirat. Konsep dia begitu. Ya, isi tersurat dan isi serat. Katalah 8 markah. Jadi kita ambil iaitu isi tersurat, apa yang kita pelajar calon dapat lihat daripada stimulus, dan huraian untuk apa yang dilihat itu merupakan isi yang tersirat. Itu kaedah menjawab soalan kebat, ya. Masa sebab dia bukan sangat ringkas, jadi saya rasa itu saja saya boleh jawab. Saya serah kembali pada Cikgu Oswadi. Silakan. Okey, saya nak pergi sikit je, okey, sebelum kita nak merumuskan sikit saja, iaitu biasanya dekat dengan peperiksaan ni, calon-calon dia akan terdedah dengan media sosial. Jadi senang kita dia akan tengok di TikTok, okay, di Facebook. Jadi adakah maklumat-maklumat yang disampaikan ini kita boleh sahkan apa dia punya teknik ataupun caranya, kan? Ada kadang-kadang kat situ macam-macam topik ni, kan? Macam mana kita nak jelaskan? Siapa yang kalau saya nak jelaskan masalah media sosial ni, sebenarnya di luar kawalan kita. Saya nak kata palsu tak pandai, saya nak kata dia betul pun saya tak boleh sahkan. Jadi terpulanglah pada orang di luar sana, terutamanya para pelajar. Okey, bila bercakap tentang media sosial ni, kita tak lari daripada pelbagai spekulasi dan sebagainya. Jadi elakkanlah spekulasi ini. Yang paling baik, yang paling berhemah, saya rasa kuasai kandungan mata pelajaran sejarah itu sendiri. Penguasaan kandungan akan menjadikan anda lebih yakin,
penguasaan kandungan akan memberi keyakinan. Dan saya nak bercakap benar hari ini, dalam banyak-banyak ceramah yang kami pergilah, yang kami utarakan, yang kami jangkakan ini, selalunya lah saya lihatlah lebih kurang 60% saja apa yang kami jangkakan akan keluar. Jadi yang penting ialah penguasaan pelajar sepenuhnya terhadap kandungan mata pelajaran itu sendiri akan memberikan dia keputusan yang baik dan cemerlang. Dan jangan terlalu mengharapkan soalan-soalan ramalan sehingga lalai, cuai dan membencana dalam peperiksaan, kerana ada pelajar yang dia seolah macam dia putus asa terus. Apabila dia tengok je kertas soalan, apa yang dijangkakan tak keluar. Jadi bagi pelajar yang menguasai kandungan, dia yakin tak apa yang dia baca, sudah tentu dia akan dapat jawab. Dia ada soalan yang senang, mesti ada soalan yang sukar. Jadi keyakinan itu datang daripada dalam diri dia sendiri terhadap bekalan-bekalan yang dia bawa daripada pengajaran guru dia, daripada pembacaan dia, dan juga daripada restu guru-guru sekolah, ibu bapa dia dan sebagainya. Jadi sangat penting bagi dia menguasai ilmu itu. Okey, terima kasih. Ada nak tambah sikit Sikit ataupun lah. boleh kongsikan sedikit motivasi sikit untuk Motivasi, kita. baik, insyaAllah. Baik, kalau nak dikatakan tentang persediaan di saat-saat akhir ini, pertama, bila sebut, saya nak sentuh sikit lah yang apa yang disebut tadi tentang media sosial. Media sosial bagi saya adalah alat, tool untuk kita meraih kecemerlangan. Jangan tolak, tapi yang penting ialah bagaimana kita menyelidiki sumber maklumat tersebut, ya, sebagai bantu. Tapi apa bagaimanapun, saya yakin begini, konsepnya ialah sebagai calon SPM yang baik, pelajar yang baik, yang pertama yang perlu kita jaga ialah dan kena yakini iaitu guru yang mengajar kita. Sebab itu yang paling rapat. Sebab guru lebih kenal siapa kita, ya, guru lebih kenal dan tahu kekuatan dan kelemahan kita. Sebab itu berdampinglah dengan guru saat akhir ini, jaga hubungan dengan baik, insya-Allah. Dan kata akhir daripada saya, iaitu kalau untuk meraih kecemerlangan ini tidak ada jalan singkat, perlu kepada usaha yang berterusan. Yakin dalam masa yang sama kita perlulah berdoa, ya, kepada Allah Taala, pada Tuhan kita masing-masing, di mana untuk pastikan bahawa kita ini boleh menjadi pelajar yang cemerlang. Sebab itu daripada pelajar yang biasa, mungkin kita anggap sekolah kita sekolah biasa, tapi dengan usaha yang luar biasa, kejayaan untuk anda semua. Itu daripada saya. Terima kasih Cikgu Asri, terima kasih juga Saya nak sedikit ulas sedikit je sebelum kita akhiri. Kata-kata akhir ni saya nak petik daripada kata-kata Hamka. Silakan. Okey, kata-kata Hamka ni sangat bermakna dalam bilang ilmu saya dapat. Antaranya ialah, okey, seorang nakoda bukan saja perlu mahir ataupun pandai mengemudi kapalnya, tetapi pada masa yang sama kena tahu rahsia laut itu sendiri. Jadi kalau saya terjemahkan kepada pelajar, bukan saja mengetahui kandungan dan sebagainya, juga mengetahui rahsia peperiksaan itu sendiri. Saya bawa anda dekat dengan peperiksaan. Jadi pelajar itu perlu tahu rahsia peperiksaan itu supaya ilmu yang dia dapat itu dia dapat gunakan sebaik mungkin dalam peperiksaan nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Cikgu Sifar. Itu adalah mutiara kata. Jadi alhamdulillah, syukur kita telah berjaya sampai ke akhirnya pada petang ini. Jadi saya selaku moderator pada petang ini mengucapkan terima kasih di atas perkongsian yang diberikan oleh Cikgu Asri dan juga Cikgu Sifar selaku panel kita. Jadi saya juga nak di sini nak mengucapkan terima kasih juga kepada Jawatankuasa Penganjur, iaitu Pejabat Pendidikan Daerah Kintau Utara. Okey, terima kasih kepada pegawai-pegawai SIMC Plus, iaitu Puan Julana, okey, Puan Azbarina, Puan Liwayin, Puan Katir Mati, okey, serta unit ICT Pejabat Pendidikan Daerah Kintau Utara, dan kepada cikgu-cikgu Daerah Kintau Utara, ketua-ketua panitia sejarah, okey, anak-anak murid yang bersama dengan kita pada petang ini. Jadi saya juga nak ucapkan kepada terima kasih kepada Pusat Kegiatan Guru Ampang, tempat kita bersiaran pada petang ini. Jadi saya nak titipkan satu pesanan lah, dua banyak sangat, satu je sebab masa tak sempat. Okey, jadi dalam tempoh masa yang singkat ini, mintalah kepada anak murid untuk berdoa, supaya kita dapat sihat pada hari peperiksaan, dan juga
kita minta supaya pemeriksa sejarah anda nanti, terutama sekali untuk kedua, pemeriksa yang baik hati, yang murah hati dan juga boleh memberikan pertimbangan untuk jawapan-jawapan, insyaAllah. Okay? Jadi sebarang kesilapan semasa kami mengendalikan sesi forum ini, saya mohon beribu kemaafan, okay, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kekurangan itu atas kelemahan diri saya sendiri selaku moderator, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.